Anda pernah rasa tak gaji dapat tiap-tiap bulan tapi rasa macam ada sesuatu yang tak kena dengan gaji anda? Saya sebenarnya dah rasa benda ni lama dah. Sehinggalah saya baca buku yang ada dalam tangan saya itu In This Economy. Dalam buku ni dia terangkan satu perkara yang buatkan saya betul-betul tersentak. Dia kata benda ini adalah perangkap bagi orang yang makan gaji. Sebab apa? Orang yang makan gaji dia rasa tiap-tiap bulan dia ada income, dia selamat. Tetapi dia sedarkan saya tentang satu perkara yang penting, iaitu kalau kita kumpul duit kita di dalam bank, adakah dia betul-betul selamat? Maksud dia ialah dari segi nilai, bukan dari segi keselamatan. Dia kata juga ada satu benda yang ramai orang tak perasan yang jenis simpan dan juga perap duit di dalam bank ni, iaitu tentang inflasi. Benda ini dia bukan sahaja pemakan di dalam senyap, tetapi dia adalah pencuri duit kita tanpa kita sedari. Tak percaya, 10 tahun lepas kalau kita ada 1,000, kita boleh beli macam-macam. Nah, sekarang 10,000 yang sama, kalau kita ada sekarang, adakah dia dapat mengekalkan nilai dia yang masih sama? Jawapannya tidak. Walaupun nombor dan angka masih sama, tetapi kuasa beli itu telah pun berkurang dan juga susut. Bila saya baca buku ni, terus saya tanya diri sendiri secara jujur, sekarang ni saya tengah simpan kat mana duit saya? Saya tengok dan saya cek, saya semak balik, rupa-rupanya banyak saya salah dari segi konsep simpanan. Saya setelah sedar benda itu, saya tukar cara menyimpan daripada simpan duit kepada simpan emas. Simpan emas ni secara puratanya, kenaikannya ialah sebanyak 10% setahun. Cuma untuk tahun lepas sahaja, emas naik sebanyak lebih kurang 40% dalam masa 1 tahun. Ini telah pun cukup untuk kita feed the inflation yang mana memakan duit kita. Yang masih belum follow saya dulu untuk lebih banyak ilmu tentang emas dan juga kewangan dan